Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini part 3 daripada video kes kapal perang hantu. Program kapal tempur pesisir atau dipanggil LCS sepatutnya menjadi tulang belakang pertahanan laut negara untuk tentera laut di Raja Malaysia. Tujuannya jelas, melindungi perairan, mempertahankan kedaulatan dan kesiapsiagaan pertahanan negara. Kerajaan telah menyuntik lebih RM6 bilion wang rakyat ke dalam projek ini. Kontrak ditandatangani bertahun-tahun lalu. Tarikh siap ditunda berkali-kali. Tetapi sehingga hari ini, tiada satu pun kapal LCS yang benar-benar siap untuk beroperasi. RM6 bilion itu bukan angka kecil. Itulah duit hospital rakyat, itulah duit sekolah rakyat, itulah duit kebajikan anggota-anggota keselamatan, itulah duit rakyat yang dipotong setiap bulan melalui cukai. Persoalan paling besar bukan sekadar kapal tak siap. Persoalan sebenar ialah siapa yang bertanggungjawab di atas kegagalan ini. Setakat ini, tiada seorang pun yang dipertuduhkan dan dibicarakan berkenaan kes ini. Umpama mahu dibiarkan kes ini berlalu begitu saja. Harus diingat, jika Makcik Limah tertangkap kerana mencuri 2 kampit Milo di Pasaraya, sudah tentu Makcik Limah akan direman dan dibicarakan di mahkamah sehingga dijatuhkan hukuman 6 bulan penjara. Walaupun hakikatnya, anak-anak Makcik Limah itu kelaparan di rumah. Tetapi tiada siapa yang akan ambil peduli atas rayuan dan isi hati Makcik Limah ketika itu. Alasannya negara ini adalah negara hukum. Perbuatan salah tetap salah. Di sisi undang-undang, pesalah wajib dihukum. Bagaimana pula dengan kes LCS ini? Adakah ianya tiada salah laku manusia sehingga mengakibatkan tiada satu kapal pun yang berjaya disiapkan? Sedangkan kerajaan sudah membayar RM6 bilion lebih dan disuntik lagi dana dari kerajaan sebagai pelan pemulihan. Ini soalan accountability dan amanah. Dalam negara hukum, kegagalan sebesar ini tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa penjelasan yang tuntas. Bila kapal tak siap, yang terdedah bukan projek. Yang terdedah ialah keselamatan negara. Bila amanah dikhianati, yang rugi bukan kontraktor. Yang rugi ialah rakyat jelata. Rakyat tak minta yang sempurna. Rakyat cuma mahu kebenaran, ketelusan dan keadilan. Kerana duit ini bukan duit sesiapa. Ini adalah duit kita semua. Ingat, sudah terang lagi jelas sekarang ini. Berlakunya sistem dua darjat dalam negara kita.